Kira-kira 900 ekor ular dilaporkan terlepas dari sebuah ladang ternakan di Hangzhou, Guangxi, China selepas banjir besar memusnahkan kawasan tersebut. Antara yang terlepas termasuk ular tedong berbisa, manakala video tular menunjukkan ular berkeliaran berhampiran kawasan penduduk. Seorang penduduk disahkan dipatuk ular dan sedang dirawat. Namun, pihak berkuasa memaklumkan kebanyakan ular yang terlepas ialah ular air yang tidak berbisa. Ôi, dính bao thìa. Ôi,條. Ôi,好驚啊，條蛇啊。Đạp ghế không?